Oi, tak perasan tadi ada lubang. Menungkor dalam semak tu. Hai. Nak pergi cari pokok palas. Kita nak cari dia punya umbut dia. Mana pokok dah? Pokok rotan banyak rotan. Dia sesaja pokok rotan. Ini orang panggil hutan resam. Ini kalau nak berjalan dalam 100 meter mau dekat sejam 2 jam ni. Dia padat. Pokok hutan resam ni. Kalau hutan yang besar tu, dia lapang di bawahnya. Ini nak nebeh lagi. Jenuh oh. Tak banyak pokok dah. Kita tak jadilah tebang pokok ni sebab ada sarang burung ataupun tupai. Tak payah potong lah. Kesian pula dia. Ini umbut dia. Umbut dia tak besar. Pasal pokok kecil. Ini ha. Mana? Di tengah ni dia pahit sikit. Ini ha, dia punya umbut. Aduh, kena bongkok. Oh.
Okey, alhamdulillah hari ni dapat juga kita makan apa ni. Umbut pokok paleh. Tapi dapat tadi yang kecil pasal pokok dia kecil. Tak ada pun pokok yang ada pokok besar tu tapi jauh ke dalam hutan tu. Jadilah dapat sikit pun cukuplah, janji boleh juga merasa apa ni umbut daun paleh tu. Tapi kalau nak cari dalam hutan ni hati-hati penyengat banyak Penyengat hutan dia hutan asam padat. Kalau nak cari senang tepi-tepi laut tu dia senang sikitlah. Okey, assalamualaikum dan salam horas.